Mahal ke servis kereta performance ni? Hari ni Aunty akan buat servis untuk Toyota GR86. Bukanlah Aunty. Ini Subaru lah. Awak tak nampak ke ni? Ni Toyota. Awak ni. Aunty tak nampak ke? Inilah Toyota Boxer Subaru. Dia punya part semua pakai Subaru. Yelah, pandai sangat. First, kita drain minyak dulu. Bab-bab turun bawah ni, Aunty minta Ais je lah yang buat. Dah kata dah, sampai habis belajar saya kat bawah ni. Tak kisahlah kereta peti Ais ke, kereta performance ke, semua peti point inspection Aunty buat. Jom kita start. Sekarang kita check brake fluid. Nampak hijau lagi tu. So, okey tu. Lepas tu, battery health dia. Sekarang ni, 93%. Okey sangat ni. Okey, next, air filter dia. Pun masih okey lagi. Next, kita check cabin filter. Itu pakai yang Cabin filter pun nampak okey lagi. Lepas drain minyak, baru kita buka oil filter dia. Untuk GR86 ni, oil filter dia ke atas. Jadi bolehlah Aunty buka sendiri. Dah buka oil filter lama, sekarang kita masukkan oil filter baru. Terus masukkan. Lepas tukar oil filter, of course lah kita masuk pula minyak. Untuk kereta ni, Aunty pakai 5W30 lebih kurang 5 liter. Dan of course lah pakai minyak dari Mija Auto Care. Dah siap servis semua, kita cek dengan OBD pula. Nampak semua hijau. Jadi okeylah kereta ni. Tak adalah mahal mana. Harga dia untuk minor servis RM399 je. Harga tu dah termasuk labor dan datang servis ke rumah korang. Dan termasuk dengan diagnostik dan 30 point inspection yang Aunty buat tadi tu. Jadi korang yang mana ada kereta performance, Roger je. Mija Auto Care.